Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk ruang. Kita akan fokus pada bentuk 2D dalam topik luas. Mari kita lihat cerita ini. Pada suatu hari, si jalak sedang berjalan-jalan menuju pulang ke rebannya. Soalannya, hitung luas reban ayam tersebut. Luas terbahagi kepada 2, segi 4 dan segi 3. Kita akan fokus luas segi 3 sahaja. Segi 3 terbahagi kepada 2 komponen iaitu tinggi dan tapak. Luas ialah saiz kawasan yang meliputi sesuatu permukaan. Formula luas segi 3 ialah tapak darab tinggi dibahagi 2. Langkah penyelesaian. Yang pertama, baca soalan dan bulatkan kata kunci. Yang kedua, lukis garis pada sisi untuk membentuk huruf L pada rajah soalan. Yang ketiga, pastikan nilai ukuran pada garis tersebut. Yang keempat, darabkan kedua-dua nilai itu, kemudian bahagikan dengan 2. Contoh 1. Hitung luas bagi rajah di bawah. Bulatkan kata kunci. Lukis garisan yang membentuk huruf L. Pastikan ada nilai di kedua-dua garisan tersebut. Letakkan tanda darab. Masukkan dalam persamaan. Luas sama dengan 5 cm darab 6 cm bahagi 2. Kemudian 5 darab 6 sama dengan 30 cm dibahagi 2 sama dengan 15 cm persegi. Contoh 2. Hitung luas bagi rajah di bawah. Bulatkan kata kunci. Buatkan garisan membentuk huruf L. Pastikan ada nilai di kedua-dua garisan L tersebut. Sekiranya tiada, tuliskan nilai pada garisan tersebut. Masukkan dalam persamaan. Luas sama dengan 4 cm darab 4 cm dibahagi 2. 4 darab 4 sama dengan 16. Bahagi 2 sama dengan 8 cm persegi. Contoh seterusnya. Hitung luas bagi rajah di bawah. Bulatkan kata kunci. Gambar rajah ini adalah gabungan 2 segi 3. Kita boleh namakan A dan B. Kita cari luas A dahulu. Lukiskan garisan membentuk huruf L. Okey, lukis L terbalik. Kemudian pastikan ada nilai di kedua-dua sisi L tersebut. Masukkan dalam persamaan. Luas sama dengan 6 cm darab 5 cm bahagi 2. 6 darab 5 sama dengan 30 bahagi dengan 2 sama dengan 15 cm persegi. Kemudian kita cari luas B. Lukiskan garisan L, huruf L pada B terlebih dahulu. Kemudian pastikan ada nilai di sisi L tersebut. Masukkan dalam persamaan. Luas B sama dengan 5 cm darab 8 cm bahagi 2. 5 darab 8 sama dengan 40. Dibahagi 2 sama dengan 20 cm persegi. Kemudian kita tambah kedua-dua luas tersebut. Luas A tambah luas B. 15 cm persegi tambah 20 cm persegi sama dengan 35 cm persegi.
Seterusnya kita lihat contoh 4. Hitung luas bagi rajah di bawah. Bulatkan kata kunci. Rajah ini ialah gabungan antara segi 4 dan segi 3. Kita boleh namakan rajah A dan rajah B. Kita cari luas rajah A terlebih dahulu. Lukiskan huruf L pada sisi rajah. Pastikan ada nilai di kedua-dua sisi tersebut. Letakkan tanda darab. Masukkan dalam persamaan. Luas A sama dengan 4 cm darab 10 cm bahagi 2. 4 darab 10, 40 bahagi 2, 20 cm persegi. Seterusnya, kita cari luas B. Lukiskan huruf L pada sisi rajah. Pastikan ada nilai di kedua-dua sisi tersebut. Letakkan tanda darab. Masukkan pada persamaan. Luas B sama dengan 7 cm darab 3 cm. Ini adalah segi 4. Jawapannya ialah 20 cm persegi. Seterusnya, tambahkan luas A dan luas B. 20 cm persegi tambah 21 cm persegi. Jawapannya ialah 41 cm persegi. Akhirnya dapat luas reban ayam. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semua.